Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my baking channel. Kali ni saya nak buat dua jenis kuih dengan menggunakan satu dough. Kalau nak tahu kuih apa? Boleh teka kan? Kuih paus sambal ataupun burger Malaysia dan juga donat. Donat ni saya buat donat gula biasa. Okey, jom kita cuba buat. Resepi dough asas untuk donat, paus sambal ataupun roti, kita perlukan susu, air, yeast segera, gula pasir dan kita akan kacau sebentar. Saya tak gunakan telur kali ni. Kemudian bolehlah tambahkan tepung gandum. Saya tak pakai tepung roti tepung gandum sahaja. Dan juga masukkan sedikit susu tepung. Kita kacau sekejap dengan spatula sampai tepung sebati dengan cecair. Kemudian bersihkan spatula. Saya akan uli menggunakan hand mixer dengan hook bentuk spiral sehingga terbentuk dough kasar. Kemudian tambahkan garam, margarin ataupun mentega bergaram. Kemudian kita akan mixer lagi sampai dough menjadi elastik dan licin. Kalau anda rajin, boleh juga nak uli pakai tangan ataupun pakai bread maker kalau ada. Bersihkan tepi mangkuk dengan spatula. Kalau dough dah nampak licin dan tak melekat lagi pada dinding mangkuk, boleh berhentikan mixer dan kita check jika dough telah elastik. Kalau dough dah nampak nipis macam ni, bermakna dough dah cukup uli. Saya akan bulatkan dough tadi, kemudian letak semula dekat mangkuk dan kita akan rehatkan 50-60 minit sehingga mengembang 2 kali ganda. Kalau dough lambat menganjal balik lepas kita cucuk macam ni, bermakna telah cukup rehat. Kemudian kita pindahkan dekat papan pencanai dan kita akan uli sekejap untuk keluarkan angin dalam dough. Saya akan bahagikan menjadi 16 bahagian dengan 30 gram setiap bahagian. Kita akan rounding untuk paus sambal dahulu. Lepaskan dough, kemudian kita bulatkan dan kita akan picit bahagian bawahnya supaya tidak terbuka. Bulatkan lagi sampai permukaannya licin seperti ini. Lepaskan sedikit supaya dough tidak meninggi ke atas ketika mengembang. Siapkan loyang yang dialas dengan baking paper dan ditabur dengan sedikit tepung. Kemudian susunkan dough. Jarakkan sedikit supaya memberi ruang dough mengembang dan kita akan rehatkan 30-45 minit sehingga mengembang 2 kali ganda. Seterusnya untuk dough donat kita akan buat rounding, proses yang sama macam buat paus sambal tadi. Kita rounding sampai permukaan dough licin dan kita picit bahagian bawahnya supaya tak terbuka. Rehatkan berbola dough untuk donat dalam 10 minit sebelum kita lubangkan bahagian tengahnya. Selepas 10 minit, ambil dough yang pertama dan kita akan celupkan dough dalam tepung. Tak perlu lepaskan dough, kemudian gunakan nozzle yang bersaiz kecil untuk membuat lubang di tengahnya. Kalau ada acuan donat yang kayu pun boleh guna, hasilnya akan lebih kemas. Kalau anda tak nak ada baki dough, anda boleh lubangkan bahagian tengah donat dengan cucuk menggunakan jari, kemudian tarik dan regangkan supaya lubangnya menjadi besar. Susun dough donat di atas loyang yang ditabur dengan sedikit tepung. Jarakkan untuk memberi ruang donat mengembang dan kita akan rehatkan 30-45 minit sehingga mengembang 2 kali ganda. Sementara itu, bolehlah siapkan sambal untuk paus sambal. Di dalam blender, masukkan cili kering yang telah direbus dan buang bijinya, bawang besar, bawang putih, 1 cm belacan. Tambahkan air secukupnya untuk mengisar dan kisar sehingga halus. Okey, paste sambal kita dah siap untuk dimasak. Di dalam kuali, panaskan sedikit minyak untuk menumis. Sebelum itu, kita goreng sedikit ikan bilis secukupnya lah untuk membuat topping. Angkat setelah garing dan berwarna kecoklatan, kemudian ketepikan. Di dalam kuali yang sama, kita akan tumis bahan kisar. Tumiskan sebentar. Kemudian tambahkan gula pasir secukupnya. Kalau nak lebih sedap, boleh pakai gula Melaka.
dan kita akan tumis sehingga terbit minyak. Kemudian tambahkan air asam jawa dan juga garam secukupnya. Kita akan tumis lagi sampai pecah minyak kali kedua. Kemudian bolehlah ketepikan. Setelah direhatkan, bolehlah kita tengok jika dough telah siap untuk digoreng. Goyangkan perlahan loyang, dan kalau dah bergoyang seperti ini, bermakna dough telah cukup rehat. Saya dah panaskan minyak sebelumnya, dan jika buih-buih kecil timbul pada bahagian tepi chopstick, bermakna minyak dah cukup panas. Goreng dough untuk paus sambal dahulu dengan api sederhana kecil. Kita balikkan sekali sahaja setelah bahagian bawahnya keperangan seperti ini. Setelah kedua-dua belah keperangan dengan sekata, bolehlah angkat dan kita akan toskan minyaknya di atas redai. Tanda dough cukup rehat ialah terhasilnya white ring yang tinggi pada bahagian tepinya ketika digoreng. Seterusnya, kita akan goreng dough untuk donat. Tekniknya sama juga, kita perlu balikkan sekali sahaja dan goreng menggunakan api sederhana kecil. Angkat setelah kedua-dua bahagian donat berwarna keperangan dan toskan minyaknya di atas redai. Sejukkan sebentar donat dan paus sambal sebelum kita letakkan topping dan salut dengan gula. Sebelum donat betul-betul sejuk, kita salut dengan gula. Boleh pakai gula caster, gula halus ataupun gula icing. Untuk paus sambal pula, belah bahagian tepinya, tapi jangan belah sampai habis, agak-agak dah boleh buka macam ni. Kemudian kita suduhkan sambal secukupnya, taburkan ikan bilis yang kita telah goreng dan hiaskan dengan hirisan timun ataupun salad. Okey, inilah dia hasil donat dan paus sambal yang kita dah buat tadi. So, ini dia hasil donat yang kita dah buat. Tengok tu, lembut, ringan dan anjal. Bila saya tekan, dia bounce back. Tekstur dekat dalam tu ringan macam kapas. So, syahdu je kalau makan. Okay, kita tengok paus sambal pula. Paus sambal ni sama je lah, tekstur dia macam donat tadi. Cumanya yang ini inti dia pedas, savory. Saya harap anda berpuas hati dengan resipi kali ini. Akhir kata, thanks for watching. See you again. Assalamualaikum.